Sepanjang tentang isu-isu dasar pendidikan digital di sekolah ini. Okay, soalan pertama, bagaimanakah tahap kemudahan ICT dekat sekolah ni? Adakah dia yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran digital? Okay, kalau ikutkan sekolah ni sekolah besar tak? Kita ada biologi kita 1,980 orang murid. Termasuk PKI dengan kelas sekolah. Okay, kalau ikutkan, kalau untuk yang digital kelas, kita tak dapat nak sediakan untuk semua kelas. Ada a few kelas lah yang ada smart TV, macam web, ada smart TV. Dan kita pun ada makmal komputer lah untuk pembelajaran ICT lah. Macam mana kalau untuk persediaan untuk semua kelas, untuk setiap tahun, satu sampai tahunan lah kita tak dapat nak laksanakan lah. Sebab dia kita ada kekurangan dari segi keuangan. Tapi dia tetap dilaksanakan. Kita akan buat jadual, penggunaan makmal komputer pun ada jadual. Jadi semua murid ada peluang. Semua murid ada peluang sebab semua murid pun ada ID D5 yang perlu diaktifkan. Dia perlu guna setiap ID yang diberikan untuk umum tu, dia mesti aktif. Okey, soalan saya sama juga berkenaan dengan dasar pendidikan digital. Jadi, apakah cabaran utama guru dalam melaksanakan PDPC berasaskan digital di sekolah? Okey, macam saya beritahu tadi lah, tak semua kelas ada dilakukan dengan smart TV, dengan LCD, dengan projektor dan juga layar lah. Cuma kalau untuk menggunakan, kalau ada PDPC menggunakan ICT, itu akan pergilah ke bilik khas. Contohnya macam menggunakan makmal komputer, menggunakan DSS. Tapi ada juga cikgu yang berhati, dia orang beli sendiri. Dia orang beli projektor, mini projektor, dia orang sediakan LCD laptop sendiri. So dia akan bawa dia ke mana-mana kelas dia pergi. Dia tak ramai lah sebab dia agak kostum. Okay, next, adakah sekolah ini dia menghadapi masalah dari segi sambungan internet? Setakat dia tak ada. Internet okey, betul okey. Capaian kita pun okey. Seterusnya, bagaimana pihak pentadbir melihat keberkesanan pelaksanaan dasar ini di sekolah rendah secara keseluruhan? Bagi saya pelaksanaannya memang berjalan lancar. Kalau setiap program yang kita gunakan tu, memang kita kalau memerlukan penggunaan ICT, memang kita akan perform lah dan guna sebaiknya. Tapi untuk melaksanakan 100% pada satu-satu masa, contohnya satu hari tu kita laksanakan 100% penggunaan digital, memang tak boleh. Sebab kita ada tekanan macam saya cakap tadi, kita ada tekanan tempat, kita tekanan dari segi alatan lah, tools kan. Okay, tapi kalau kita buat dari dalam seminggu tu kita bahagikan, contoh hari Isnin untuk tahun 4, hari Selasa tahun 5, macam tu kita bagi-bagi, insyaAllah boleh. Dan saya rasa penggunaan digital atau ICT ni semua murid tak ada masalah. Mereka dia tak hadir, tapi semua murid tu memang wajib. Yang untungnya masa macam contoh waktu kita COVID masa PDPR, semua murid kena login kan, ada 5. So sebab kita ada rekod, ada data yang dipegang oleh DPM. Jadi benda tu memang kena aktif, diaktifkan. Dan sini pun semua murid memang kalau tak aktif, guru data ada data berapa persen murid ni pernah login dan sebagainya. Soalan ni untuk berjawab tadi tentang beliau. Saya lagi soalan, adakah sekolah ni menjalankan apa-apa program atau aktiviti untuk meningkatkan literasi digital murid? Okay, untuk literasi digital, selain daripada program yang daripada ada dalam silibus subjek, ada program-program yang memerlukan murid-murid menggunakan digital. Contohnya kita ada buat pertandingan menggunakan ICT, digital. Kita ada macam ujian-ujian psikometri menggunakan digital juga, dan ada beberapa pertandingan lah memang guna digital. Memang kita galakkan. Contohnya guna AI kan. So insyaAllah next dalam rancangan kita nak murid sendiri mereka cipta lagu menggunakan AI, buat lirik lagu,
masukkan melodi dan sebagainya dalam AI. Peranti yang diorang guna, peranti sendiri tu? Selalunya dia orang punya yang sendiri kat rumah. Tapi kat sekolah kita kan ada lah, macam saya kata lah, kita ada kekalangan sikit, ada masa lah. Bila time dia orang masuk dalam makma, dia akan guna lah contoh. Tapi prefer dia orang akan guna kat rumah lah. Parent ataupun sendiri. Jadi macam ada murid yang ada kekalangan macam tak ada peranti kat rumah, adakah pihak sekolah akan memberi barang inisiatif atau bantuan kepada mereka? Kita tak akan bagi dia tablet lah ataupun kita bagi peranti kat dia, tapi kita akan murid bersama rata. Satu kelas tu you ada peranti ataupun tak ada, you tak akan dapat masuk dalam kelas untuk digital. Kalau amal macam tu kan, mesti dia pun akan sama-sama lah jangan kawan-kawan dia. Tak ada pengasingan.